Mirza, aduh, mana dah nak buka puasa dah. Saya call tak berangkat, mesej tak balas. Tu dia semua buka laptop, iPad ni, Jim. Gerak. Tengok dah, gelap dah. Kamu pun balik, mak kamu cari tu. Aduh, kita kan dah janji nak pergi buka puasa kat surau. Aduh, sorry saya Dah lambat Malaysia dah. Kita pergi pun orang dah azan dah kot. Tentang apa fadilat ataupun kelebihan kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, Ustaz. Kita hidupkan Quran dalam segenap kehidupan kita dalam Ramadan tu. Sebab tu bila kita pergi tarawih, sebenarnya kita buat apa di solat tarawih tu? Kita bukan pergi buat cardio exercise. Kita pergi tu sebab kita nak dengar bacaan Quran. Tapi memanglah kita nak sampai ke tahap tu, kenalah start slow-slow dulu. Kita start dengan surah-surah kecil. Jadi susun dalam jadual, asingkan 1 jam je sehari. Tak perlu semua fikir, oi saya ni kerja sibuk. Ya, 1 jam je. Mungkin sebelum ni 1 jam ni kita guna untuk scroll kan. Dan bahkan sebab tu Nabi SAW kata bahawa baca Quran ni, pahala dia bukan alif lam mim tu 10 pahala. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Dan saya nak bagi motivasi sikit lah. Mungkin orang kata lah, orang belajar agama, sekolah agama, ustaz-ustaz, ustazah, bolehlah dah lancar baca. Kami baca merangkak-rangkak. Jangan lupa like, follow, share, komen. Ada soalan, ada penambahbaikan, apa-apa sahaja yang nak diberikan, beri di ruangan komen. Mungkin ada idea nak buat aktiviti Idea boleh apa-apa tinggalkan di komen. boleh tinggalkan di komen. Dalam komen rancangan Tazkirah Ramadan 2025 kita.